用墩墩问题的时代。Yes. Okay, Assalamualaikum. So, kita share sikit lah cara nak buat video pakai dolar. So, untuk selamat, korang tekan yang dua baris kat atas ni. Lepas tu korang tekan ni. Tekan yang gambar pensel tu. Sekali lagi aku tekan dua baris kat atas hujung kiri tu, gambar pensel tu. Okay, so korang akan dapat skrin kosong. Bila korang dapat skrin kosong, kat bawah tu korang tengok ada AI creation. Korang tekan AI creation. Okay, ada image, video, reference, bla 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 bla. Korang tekan video dulu. Okay, lepas tu kau tengok ada model 2.5. Kalau orang baru aku suruhkan pakai 2.0 dulu lah. Sebab 2.5 ni dia makan kredit, nanti korang menyesalkan sebab kita dapat free sehari 4 je. So kalau 2.0 dapat buat 2 kali lah kan. So korang masukkan reference. So korang ambil lah tu. Sebab aku punya prompt ni untuk 2 orang. Jadi aku ambil lah untuk 2 orang. Aku ambil lipat je lah pastikan yang 2 orang tu pakai pensel pensel sketch. Okay lah, ambil je lah Mamat ni dengan Mamat rambut oren dengan Mamat pogak. Karakter ni pun jaga-jaga kalau sama sangat nanti dia akan confuse. AI akan confuse. So biarkan dia upload. Bila dah kosong macam tu, korang paste je lah kat kotak kosong bawah tu. So korang tekan 2 gambar nak panah kat bawah tadi tu untuk baca balik. Bacalah balik prompt korang yang mana tak kena gaya ke apa nak betulkan. Okay, so kat sini ada ratio. Sebelah model tadi ada ratio. Korang boleh pilih lah korang nak macam mana. Original ke, 3.4 ke, 4.3 ke, 960 ke, 16.9 ke, 11. Terpulang kat korang. Okay. Duration 5 atau 10 saat. Biasa kita pakai 10 saat lah. Okay, lepas tu check balik model, ratio. Lepas tu tekan yang nak panah biru ni. Okay. So kalau 2.0 korang ada 2 point lagi. Korang ada 2 point lagi untuk korang try sekali lagi. Kalau yang first tadi tak ngam, korang edit sikit-sikit, korang boleh try sekali lagi. So korang tunggu result. Tunggu result 1 ke 3 minit. Kalau tak ada masalah, dia akan keluar nanti. So itu sajalah perkongsian setakat ni. Nanti kita share macam mana nak buat prompt, macam mana nak edit video pakai CapCut ke. Tapi aku tengok ramai yang nak tahu macam mana dolar. So jangan lupa tekan AI creation. Tekan AI creation. Check, tekan video, model apa kau nak pakai, 2.5 ke, 2.0 ke, ratio dia, duration dia, semua check balik. Reference ni penting. Kalau tidak dia akan bertukarkan kat korang. Reference pun nanti aku akan ajar yang terbaiknya. Okay, so tunggu je lah. Kejap lagi hasil ada aku share sekali dalam video ni. Okay guys, bila video dah keluar korang boleh check Ini contoh. So nanti korang tekan je lah download. So dia akan download. Dia akan save dekat device. So korang boleh post kat korang punya social media. Tu je lah dapat konsep sekarang untuk dolar. Apa-apa nak tak faham korang DM je. Okay lah, tu je lah, setakat tu je lah dapat konsepmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jika suka like, komen, share, follow. Thanks ya.